Trip ke Pulau Pangkor. Okey, kali ni kami pilih untuk naik melalui Jeti Lumut. Okey, dan kami parking kereta di parking bertingkat dekat sini. Masuk sekali RM1, tapi kalau kita parking sehari RM15. So, murah kan? Dan kereta kita pun selamat, sejuk je duduk dalam bangunan. Okey, lepas parking, kita cari lift dan turun ke bawah. Perjalanan nak ke jeti ni semuanya berbumbung. So, kalau hujan ke panas ke memang tak risaulah. Tak jauh pun kita jalan tu, tak sampai 5-10 minit pun dah sampai daripada tempat parking tu nak ke jeti. Tapi sebelum tu kami dah turunkan mak dengan ayah dan juga semua barang-barang dekat jeti dan kami cari parking. Itu mak dengan ayah tunggu dekat tepi tu. Tadi kami turunkan diorang kat situ. So kami berdua pergi cari parking lah. Okay, kami sampai awal dalam 12 suku dan feri kami pukul 1 suku dan minta masuk lah sebab nak duduk rehat kat dalam tu kan. So Alhamdulillah lah boleh duduk tunggu dekat dalam. Waktu ni angin kuat dan hujan. Tengoklah berangin waktu ni. Best lah, tak panas. Okey, feri dah sampai. Kami pun jalan lah ke feri. Waktu ni tengok macam tak ramai sangat orang kan. Wah, macam best lah. Perjalanan jauh jugalah. So sebab tu kami terpaksa bawa wheelchair. Kalau mak nak jalan sampai ke feri tu agak mak akan penat jugalah. Dan jadi mak terpaksa jugalah pegang beg-beg kami ni yang banyak ni. Cuma ni lah banyak sangat beg ni. Budak 2 orang ni. Mak dengan ayah seorang 1 beg je. Yang kami ni 2-3 beg seorang. Sebab kami tak boleh bawa apa ni, lagi sebab bawa wheelchair. So kami terpaksa bawa backpack je. So seorang 2 backpack, banyak sangat benda dengan kamera lah apalah. Okey, so jom kita masuk ke dalam feri. Okey, bila dah masuk feri ramai pula orang. Walaupun kami datang ni hari kerja, ramai juga orang rupanya. Okey, dan perjalanan feri kalau daripada Jeti Lumut ke Pangkor ambil masa dalam 30 minit. Dan kali ni lama sikit lah sebabnya hujan dan ombak kuat melambung-lambung lah juga tadi. Alhamdulillah selamat sampai. Okay, Alhamdulillah kami dah sampai di Jeti Pulau Pangkor. Sama pula baju saya dengan warna laut tu. Warna hijau kan. Okey, kami dah sampai. Alhamdulillah. Ini pun jauh juga ni daripada feri. Nak sampai ke depan sana tu jauh juga. Mujulah memang bawa kursi roda. Okay, kita sekarang tengah nak naik van pink. Okey, sekian saja dulu perjalanan kami. Tunggu part 2. Bye.